9 darjah ketika 10 Januari 2024 telah tercipta dalam sejarah ketika bumi Los Angeles masih lagi winter season. A group of falcon brings this burning sticks, ranting kayu yang berapi, lepas tu bergeser dengan angin sehingga akan menghasilkan api. Lepas tu Allah datangkan wind, the wind blowing, api yang kuat tuan-tuan, 120 km sejam bertiup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka gelanggang pertemuan yang penuh dihiasi dengan dan ditabur dengan bunga-bunga kemuliaan Allah Azza wa Jal dengan sekuntum Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi fariqul furqan wa ya munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah Tuhan kami memohon padamu ya Allah kefahaman para nabi wa hifzal mursalin. Kami mohonkan perlindungan dan penjagaan serta pemeliharaan sebagaimana yang Kau memelihara nabi-nabi kami ya Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dan Kau ilhamkan ilham yang kebaikan, ketaatan, kepatuhan sebagaimana yang Kau ilhamkan kepada malaikat-malaikat kami ya Allah yang sangat merapat, mendekat, yang erat, yang tidak pernah meninggalkan-Mu sehinggalah hari akhirat. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa tamassuki ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Na'udzu bi kalimatillahi tammat. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kasih pimpinan Adinda dan anak anda Ikmal menjadi punca kuasa dan terus pengatur, penyusun, penggerak, penjaga, pelindung, pewaris dan pelapis kepada tanah serendah sekebun bunga ini, daripada tanah gersang diubah dan berubah menjadi ladang pahala yang dirancakkan mana-mana rancak berpahala. Alhamdulillah, daripada pusat, daripada tanah gersang yang tandus hanya tempat jin bertendang telah betul ya. Kalau ni ada duduk bertenang ni. Tidak tak bertenang kan? Jin tak bertenang, orang bertenang. Tempat jin bertenang ditukar kepada gelanggang dakwah menjadi rebutan oleh malaikat-malaikat khususnya di sekitar kawasan Bandar Baru. Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu, para muhibbin, para penghuni kompleks Islam Darul Faizin yang tidak akan pernah kalah dan tidak akan pernah gagal. Seindah namanya, kawasan daerah orang-orang yang berjaya, Faizin, Mumtaz, Fawaz, amin. Dan seterusnya ibu-ibu yang terus diangkat dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, yang hingga kini belum berjaya menjadi ibu mertua saya. Mai beberapa kali dah tak jadi segini, macam mana ni? Omongan tak kena, tak tahu mana. Hantaran tak cukup kot. Seterusnya anak-anak dan adik-adik yang alhamdulillah semakin bercahaya. Sebab apa? Sebab duk bawah lampu memanglah bercahaya. Ambil depa lampu Dubai depa pergi kat kita ni no.
Ni package nasi Arab ni, kan? Lampu macam ni. Alhamdulillah. Tahniahlah atas perkembangan, okey, atas kemajuan, atas kecemerlangan, kegemilangan, doa, sambutan dan sokongan lah seluruh muslimin dan juga para pencinta ilmu Kompleks Islam Kedah ni kira antara yang terawal juga lah kan. Kira 10 tahun dah, lebih dah 10 tahun kan? 12 tahun dah lebih sedekat, insyaAllah. Okey tuan-tuan, insyaAllah memulakan pertemuan kita pada pagi ini insyaAllah, dan juga disebut Ramadan juga Allah sebut dalam Al-Quran sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang Allah turunkan, yang Allah pilih, yang Allah petik, yang Allah sebut, yang Allah saring, yang Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran. The only month has been mentioned by Allah in the holy of Al-Quran. Satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah Ramadan. Dan tuan-tuan muslimin, inilah yang dikatakan ketinggian Ramadan terletak di situ, puncak kuasa dia, titik mula. Jadi sebagai memulakan pertemuan ayat, pertemuan kita pada pada pagi ini, cerita tentang ketinggian Ramadan kerana Al-Quran, dan Al-Quran juga yang telah mengangkat darjat Ramadan. Ramadan juga yang telah meletakkan Al-Quran sebagai pintu masuk kepada cahaya hidayah, pintu masuk ke dalam hati Nabi, dan diangkat menjadi kenabian sehingga umat Islam mengenali Islam, punca kuasanya daripada Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan. Jadi insyaAllah kita mulakan dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan surah Al-Mulk ataupun Al-Mulk pada ayat yang kedua. Surah ini surah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang dibawa oleh Jabir radhiyallahu taala anhu wa arda, seorang sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Khandaq ataupun perang Al-Ahzab bersama Rasul sekitar 3 Hijrah, sekitar 5 Hijrah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ayat ataupun surah yang Nabi tak pernah tinggal sebelum lena dan sebelum tidur. Okey. Kita ambil satu ayat, ayat yang kedua, sambungan yang telah pun tuan-tuan mulakan sebelum ini insya-Allah. Ayat yang kedua suratul Mulk ataupun surah Al-Mulk. Saya baca, puan-puan ayah-ayah ikut nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Okay, surahul azim. Allah mencipta, dia yang menciptakan kematian dan juga kehidupan, maut dan juga hidup, bagi untuk Allah uji kita, liyabluwakum, untuk aku uji kalian dalam kalangan kalian. Ayyukum ni, siapakah yang paling baik? Ayyukum ahsan, yang terbaik amalannya. Dan Allah itu maha agung lagi maha pengampun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam ayat ni ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahkan, ataupun yang perlu beberapa poin yang perlu kita up, yang perlu kita highlight. Yang pertama disebut dialah Allah. Okey, dalam Al-Quran kadang-kadang Allah mula dengan perkataan Allah. Dia isim, kata ganti diri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, Allah menamakan aku, ini sesungguhnya. Ada perkataan Allah menggunakan alladhi, dia. Okey, merujuk juga kepada Allah Azza wa Jal. Dia khalaqal maut. Khalaq, maksudnya Allah ni maha, ada sifat dalam daripada sifat Asmaul Husna tu al-Khaliq. Hanya Allah yang maha mencipta. So letak dalam akidah
tauhid, aqidatul tauhid, dalam pegangan manhaj pegangan Ahlussunnah wal Jamaah bahawa everything and every single person, every single items in this world, dalam setiap benda, sekecil-kecil benda, tidak ada berlaku secara tidak sengaja dan tidak ada kuasa lain yang mampu menghasil dan melahir serta mencipta. Bahkan setiap teknologi dunia termasuklah satelit, drone, memang manusia yang buat. Contoh phone, kan? Memang tangan manusia buat. Tapi siapa yang mengilhamkan kebijaksanaan, kekreatifan? Walaupun tangan kita yang buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Hakikatnya kita meletakkan Allah yang cipta melalui ilham, tenaga, idea kepada manusia. So kok mana pun Allah, everything comes from Allah. So kalau kita meletakkan manusia yang buat, manusia yang angkat, manusia yang bina, manusia, sampai satu ketika kita akan mengagungkan manusia mengatasi Tuhannya. Benda ni yang berlaku kepada akidah kafir Quraisy. Sebab tu aku tak mau bagi hampa sembah berhala. Mula-mula tu hampa kata, hampa buat, lelah hampa kata, benda yang hampa buat tu Tuhan. Okey, mula-mula hampa kata, okey, itu perantara saja kan. Berhala tu perantara. Tapi bila makin cantik, makin agung, makin hebat, maka kita akan takjub dengan kebolehan kita. Jadi manusia tak boleh terlalu pandai. Manusia ni dia memang tak boleh ada semua. Kalau ada semua perfect, dia akan jadi seperti Firaun. Kan? Tak pernah demam, tak pernah sakit, tak pernah kentut, tak pernah. Bila tak pernah tu Allah, sebenarnya Allah bagi benda tu agar kamu guna manfaat kelebihan tu, tapi jangan sampai kamu mengaku kamu tu pencipta. Ana rabbukum la'ala. Jadi manusia ni tak boleh kaya sangat, dia tak boleh tak boleh ada harta sangat, dia tak boleh perfect sangat, dia tak boleh pandai sangat. Kalau handsome sangat tak apa, itu is okay. Okay. Manis tak apa. Kalau yang manis sangat tak apa. Kalau yang benar lain tu dia tak boleh. Kan kasih macam Cina makan lagi. Okay. So manusia ni dia tak boleh, dia mesti orang yang ada orang dia pandai ceramah tak pandai menyanyi. Kan? Dia macam tu. Dia tak boleh sebut kuat sikit macam Cina. Okay, dia ada orang macam Allah bagi macam tu. Dia tak boleh. Kalau dia ada semua, dia akan main perasaan tu. Jadi tuan-tuan, Allah kata, kok mana pun aku yang mencipta. Skills of creation. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam ayat yang lain Allah kata dalam surah At-Tin, kan? Allah kata apa? Diciptakan kita manusia ni dengan sebaik-baik kejadian. Macam mana ayat dia? Ahsanu taqwim. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Okey, maksudnya Abang Mai kata rupa paras kita ni Allah yang letakkan. Jadi nak puji apa sahaja ke atas ciptaan dunia ni, yang pertama puji Allah dulu. Okey, alhamdulillah. So orang yang dipuji dia kena sebut hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Pandainya awak, hadza min fadli rabbi. Handsome-nya awak, hadza min fadli rabbi. Manisnya awak. Cuba ibu-ibu cakap kuat-kuat. Manisnya penceramah contoh-contoh. Kuat-kuat nah. Okay, 1, 2, 3. Kasih. Bukan macam tu jawapannya. Jawapannya hadza min fadli rabbi. Allah inilah kelebihan Allah yang bagi. So kembalikan pada Allah. Okay, itu maksud pencipta. Supaya letakkan akidah ni Allah potong tu. Jangan angkat manusia, jangan agungkan manusia. Kok mana pun manusia tetap hamba. Kita tetap diciptakan, kita makhluk. Laisa al-khaliq, kita bukan al-khaliq. Okey, apa lagi ayat seterusnya? Al-maut wal hayah. Tuan-tuan, di sini ada dua perkataan bila Allah kata sallallahu alaihi Muhammad, maut wal hayah. Kenapa Allah guna perkataan maut dulu? Aku ciptakan kematian. Diciptakan seorang insan. Cukup. Sebab mereka bayang untuk ayat tu je. Okay. Kenapa Allah start dengan maut, mati dulu baru hidup? Itulah motivasi dan peringatan ibrah kepada kita supaya kita beringat ataupun kita kata sedar dan ingat diri. Kok mana pun hampa kena mati. Kita ni memang daripada mati. Daripada tiada kepada ada kan. Thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma ilaihi turja'un.
Thumma yumitukum thumma yuhyikum. Dulu kamu hidup, dulu kamu mati. Thumma yuhyikum. Kemudian Allah cipta daripada tiada kepada ada. So ingat manusia hampa ada segala-galanya kan. Tapi ingat hampa dulu daripada tak ada. So kita bila Allah angkat kidaf ni, so kita jangan kata dia buat action berbandingan dengan komplek-komplek yang lain. Kan? Ya kami sedar, kami dulu tak ada apa-apa. Kan? Daripada lampu pendaflor kepada lampu Dubai gitu. So kita down to earth sangat. Maksudnya kita sedar siapa kita. Alhamdulillah. Rezeki Allah bagi syukur tapi masih sedar diri. Kami masih berjalan di atas bumi. Kan? Kami tak berjalan di atas langit. So nak beritahu allazi khalaqal maut supaya kita ingat kematian tu dulu berbanding kehidupan. So dapat apa pun hidup seronok atau mana pun ingat kok mana pun aku akan kembali satu hari nanti. Di saat kita bergelar jenazah, roh kita akan kembali, jasad kita akan kembali menjadi tanah, roh kita yang akan tetap berjalan dan berlari menuju Allah. Tu ayat mahal tu, balik update story lagi. Macam mana ayat dia? Saat kita bergelar jenazah, jasad kita akan kembali menjadi tanah, namun roh kita akan tetap berdiri dan berlari menuju Allah. Jadi hakikatnya tuan-tuan memang tak ada apa pun kita. Sebab tu kenapa Allah buat warna kulit kita sama seperti tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kan nak abang mai kata Allah suruh beringat. Sebab tu ayat ni ayat peringatan. Kan dia ada targhib dan tarhib. Dia ada ganjaran dengan amaran, tarhib. Ingat seronok terang mana pun, menang terang mana pun. Sallallahu Muhammad dapat 100k macam saya baru ni dapat anugerah juara lagu baru ni. Tak tengok ke? Saya lah yang okay. So kok mana pun abang, kok mana pun hang nak balik jumpa Allah Azza wa Jalla. Okay. Setinggi-tingginya darjat dirimu di dunia, kamu akan tetap kembali menuju pencipta. Kamu akan tetap kembali menuju Tuhanmu. So tak perlu nak diagungkan. Maut wal haya. Sebab tu Allah letak maut dulu supaya kita beringat. Kan kematian akan tetap menjemputmu walau sehebat mana kamu diagungkan di dunia. Okey, 2 point. Tuan-tuan, dalam Quran Allah sebut perkataan maut sebanyak 118 kali. Perkataan hidup sebanyak 118 kali. Dia sama. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah sebut perkataan dosa 117 kali. Allah sebut perkataan kemaafan is twice. Adik-adik Quran cuba cari. Perkataan dosa al-ithmu antaranya. Perkataan dosa dalam Quran disebut sebanyak 117 kali. Tetapi ayat tentang ghufran, tentang afuun, tentang ghafur, tentang keampunan, kemaafan Allah buat 234 kali. Maksudnya 2, 3, 4 divided by 117 is equals to, wow, belajar matematik itu. Apa? 2. Maksudnya 2 kali ganda. Maksudnya Allah ni lebih mementingkan maaf ampun berbanding salah kita. Dia padam macam tu je. Tapi kalau maut dan hidup, dia balance. Malaikat dengan syaitan 88-88 balance. Hidup mati balance. Dunia akhirat balance. Tapi bila masuk kesalahan dan keampunan tu lagi tinggi, lagi banyak berbanding kesalahan kita. Itulah bukti Allah Al-Ghafur. Sebab tu ending ayat ni Ghafur di situ. Okey, kenapa Allah buat kematian dan kehidupan? Tujuan dia adalah untuk supaya tadilah tersebut sallallahu alaihi Muhammad, supaya kita tahu ending kita di mana. Di dunia ni ada ending. Yang tak ada ending adalah syurga. So syurga is borderless. Dia panggil unlimited, borderless. Tidak ada sempadan. Yang ada sempadan keseronokan, sempadan kegembiraan, sempadan kenikmatan adalah maut. Kematian adalah pemutus kepada segala kelazatan keduniaan yang akan bertemu dengan syurga yang tiada batas dan sempadan. Macam tu. Sedar tak ayat tu? Hadza min fadli rabbi. Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, nak abang mai kata liyabluwakum, untuk Allah uji. Tuan-tuan, ujian di dunia terdiri dari 3 kategori. Kategori pertama, okey,
Ujian yang pertama disebut bala. Bala ni bermaksud Allah bala, lepas tu disebut sebagai ibtila sallallahu alaihi Muhammad, dan yang ketiga ni Allah sebut musibah. Bala ni, bala kita sebut bala kan, orang Melayu sebut bala. Bala. Dia ni mai dah musibah ni, mai muka bala ni bawa musibah dia mai dah. Kita ni kalau sebut member, kalau yang jenis bawa musibah ni, tak musibah. Orang Penang dia sebut si musibah, hingga apalah jingga macam ni. Musibah ni mai dah, mangkuk. Semua keluar. Mangkuk, mangkak, musibah. Dia 3M. Siapa yang sifat 3M ni memang memang ada package lah. Musibat, mangkuk, mangkak. Kalau sekolah Tanjung ni kalau tak ada, dia standard mesti ada 3 sifat ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bala ni kira paling bawah. Contoh macam kebakaran di Los Angeles. 180 km persegi kematian. Keluasan. 2 kali separuh daripada tanah Gaza yang Allah bakar dalam tempoh 1.5 jam. 1.5 hari, tak sampai 48 jam. Sallallahu alaihi Muhammad, dengan kerugian 150 bilion juta USD. Tak sampai 2 hari. Tuan-tuan dan abang mai, itu contoh bala untuk orang, maksudnya apa-apa kemalangan, kerosakan, kedahsyatan yang berlaku kepada orang yang Allah yang memang nak siksa. Allah nak hina. Memang dia panggil balas, pembalasan, itu bala. Untuk orang beriman, bila datang kemalangan ke apa, kebakaran, kehilangan, kita tak sebut bala, kita sebut musibah. Untuk apa? Untuk Allah padam dosa-dosa lalu. Tuan-tuan, dosa kita ada beberapa jenis, kategori dan situasi. Situasi pertama, kita hanya astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar yang macam tu, ataupun kita kata dosa kecil, istighfar cukup Allah padam. Sembahyang taubat Allah padam. Ada dosa yang istighfar tak boleh, tak mampu tembus dosa tu. Sebab apa? Sebab kedahsyatan tinggi, dosa besar. So kena buat apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya amalan taubat kita ni memang Allah kata akan tak cukup untuk memadam. Dengan syarat Allah buat bala supaya hang tanggung siksa di dunia tu, aku padam siksa hampa. Sebab tu di umat akhir zaman ni, kita yang paling teruk, paling dahsyat, asyadul bala. Zaman Dajjal pun kita, zaman Palestin pun kita, zaman peperangan pun kita, zaman pelarian pun kita, zaman perang pun kita. Sebab Allah nak padam tu. So tak semua dosa boleh dipadam dengan istighfar. Hanya yang kecil-kecil, terpandang, tertengok, terambil, itu boleh istighfar. Kan, kata ulama. Jadi untuk Allah test. Jadi ujian dunia ni, yang ketiga, ujian ni terdiri daripada disebut ibtila. Ibtila ni kebanyakan hanya untuk para nabi. Untuk Allah angkat darjat. Contoh, nabi disiksa, nabi diusir, nabi diboykot, nabi dicatu, nabi digenggam, nabi dibaling najis. Nabi dibakar, Nabi Allah Ibrahim AS, sallallahu alaihi Muhammad. Apa lagi? Nabi yang digergaji, Nabi Yahya. Nabi yang dibunuh, Nabi Zakaria. Nabi-nabi ni dipanggil ibtila. Bukan untuk Allah uji, tapi untuk Allah upgrade, naik darjat. Muslimin dan muslimat. Jadi nak abang mai liyabluwakum. So life is a test. Dunia ni adalah satu medan ujian, peperiksaan untuk kita. Yang Allah akan bagi mumtaz atau tidak di hujung pengakhiratan nantilah. So kita ni memang Darul Faizin ni kat mana sebenarnya? Di syurga lah. Kan daerah orang-orang yang berjaya, bukan di dunia. Dia hanya orang yang berjaya ni hanya orang di syurga. Jadi tuan-tuan ni orang syurga no sebenarnya. Sebab gegak kepala. Sebenarnya kita tak ada istilah berjaya lagi. Sebab masih diuji ni, kita dalam tempoh ujian. Kan? Tak ada keputusan lagi, keputusan tak keluar lagi.
Tusan tu hanya di mahsyar, di tempat akhirat nanti, yaumul hisab, di neraca timbangan mizan kan. Itu kalau hakikat dia lah. Cuma lah ni dia panggil mungkin kejayaan sementara, yang ada pun sementara. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. So kita tahu aku sedang diuji, Allah bagi sikit, aku sedang diuji. Kenapa saja? Sakit aku diuji, sembuh aku diuji, kalah aku diuji, menang aku diuji, dua-dua diuji. Kan gitu. Apalagi ujian untuk apa? Ahsanu amala. Siapakah yang terbaik? So dalam kalangan bila sebut siapakah aku ini, siapakah antara kita yang terbaik di sisinya? Macam tu. Okay. Itu kita buat. Dafa Izin dah ada lagu tema kan? Okay. Saya dah ada. Kita bagi lagu percuma untuk Dafa Izin. Okay, tuan-tuan. Apa tadi nak kata? Ahsan. Bila sebut ahsan, siapakah? Bermaksud dunia ni juga adalah satu pertandingan. Tadi ujian, sekarang pertandingan. So dalam kalangan kita ni, kita sedang bertanding ni. Siapa yang paling Allah nampak? Siapa yang paling Allah suka dalam kalangan kita? Siapa yang paling Allah redha? Siapa yang paling banyak pahala? Siapa yang paling manis? Tak payah bertanding lah. Saya tahu tuan-tuan memang kalah. Okay? Kalah tanpa bertanding. Okay. So tak payah bertanding lah bab tu kan. So tuan-tuan dan puan-puan, abang Amai kata tak apalah ustaz, ambil kat ustaz lah. Ustaz mana boleh kalah. Okay, so pertandingan kita ni adalah untuk, kita bukan bertanding sebenarnya sesama kita ni. Pertandingan yang sebenar adalah pertandingan dalam diri. Dengan kehendak, keinginan, dengan nafsu. Kita sedang bertarung dan berlawan dengan musuh yang tidak nampak. Hidden enemy. Ni boleh buat satu tajuk forum. Hidden enemy. Sallallahu alaihi Muhammad. Okay. So Ramadan ni sebenarnya Allah sedang bantu kita untuk mengalahkan musuh tersembunyi yang selama ni telah merantai diri, menyebabkan kita hina di setiap hari. Cinta. Okey, so jadi ahsanu amala, siapakah yang paling baik? Siapa paling cepat khatam? Tuan-tuan, dalam bab akhirat kita kena berlumba. Fastabiqul khairat. Sebab tu tuan-tuan, contoh kita semayang kan. Dalam bab dunia, kita disunatkan, kita kata dalam bab dunia boleh kita mengalah. Contoh tengah-tengah beratak nasi kandak. 2 kali dah sebut nasi kandak ni. Okey. Siang Arab nasi kandak kan. Tengah-tengah beratak nampak orang lain orang main kan. Nak main ambil, nak cedok nasi. Tak apa. Makcik ambil dulu, sila dulu. Kita mengalah bab dunia. Yang tu aula dari segi akhlak. Adab kita pada orang, tak kira dia orang tua ke ataupun kita nak meraihkan orang lain. Bab dunia tak apa, awak dulu sila. Bab dunia kita boleh utamakan orang lain. Tetapi kalau bab akhirat, contoh solat berjemaah soft. Nampak soft depan tu kosong untuk lelaki. Okey? Maka dimakruhkan tuan-tuan kita bagi ke orang lain. Kau sahabat mai nampak soft kosong depan kan? Tak apa, enta. Enta kan menantu Ustaz Jafri. Sangat. Okey. Takkan nak potong enta. Okey? Sallallahu alaihi Muhammad. So enta pilih. So bab tu makruh tuan-tuan. Kita nampak ruang untuk akhirat, kita kena pergi dulu. Itulah perlumbaan dan pertandingan. Kerana rezeki kita lah. Maksudnya tuan-tuan, sengaja Allah bagi ruang untuk kita. Kenapa nak bagi ke orang lain? Tapi kalau bab dunia, kita bagi ruang pada orang lain. Itu okey. Dalam bab keduniaan. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey tuan-tuan. Okey. Jadi tajuk kita pada pagi ni memang saya nak bincang tajuk ni ya. Sebab Al-Muluk ni dia cerita tentang kerajaan, kekuatan. Okey. Alang-alang kita sebut tuan-tuan, apa yang ada pada kerajaan Allah ni sebenarnya dia mempunyai beberapa kerajaan. Sebab tu dalam setengah ayat Allah menggunakan perkataan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, Allah menggunakan kami. Allah tak menggunakan aku. Kenapa Allah menggunakan kami, tuan-tuan dan puan-puan? Nak habaq mai di situ bahawa Allah ni mempunyai beberapa tenaga-tenaga yang disebut sebagai tentera Allah Azza wa Jalla. Antara tentera-tentera Allah, pertamanya malaikat yang paling perkasa.
Tuan-tuan, antara salah satu malaikat nak habaq mai Allah ada tentera ni dalam Badar Al-Kubra, perang Badar yang berlaku dalam Ramadan, malaikat ni antara tentera yang terkuat yang tidak bisa dilihat oleh musuh dari setiap arah dan tempat, terutama dalam perang Badar sama dalam perang genosid Gaza. Berlaku ketika mana 29 Jun 2024. Tentera IDF melihat satu segerombolan, Masalah Alaihi Muhammad, tentera berkuda putih. Ada yang pandangan Yedios astronot daripada media Israel melaporkan, kami nampak segerombolan tentera yang berbentuk tebuan datang mengiringi perjalanan segerombolan Brigade Al-Qassam keluar dari makbar sempadan Rafah menuju kepada tentera IDF. IDF ni tentera Israel, Israel Defense Forces, tentera darat Israel. Mereka tak nampak. Ketika itu datang segerombolan berbentuk seperti tebuan yang sangat besar, menggigit dan mengetik. Orang Kedah sebut ketit, kami orang Kedah, kami tak sebut gigit, kami sebut ketit. Kami orang Kedah, kami tak sebut pencuri, kami sebut kawak. Okey, Sallallahu Muhammad. Okey, kat mana ni dia bila datang tuan-tuan dan puan-puan, maka sebahagian yang menyerang tentera Israel ni, maka Israel telah menyalahkan pihak Brigade Al-Qassam kononnya menggunakan tentera upahan luar. Hampa kata, tentera yang hampa kata kami guna binatang, makhluk-makhluk tambahan ni, mana ada, kami pun tak pernah guna, tak pernah ada. Kami nampak, kami tak guna, kami nampak, duk berlawan. Rupanya tuan-tuan, sengaja Allah tak nampak. Sengaja Allah tak perlihatkan. Sama macam tentera Badar. Dalam Badar tuan-tuan, Allah turunkan dalam surah Ali Imran 123, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Bila turunnya pertolongan Allah, 3,000 malaikat, antara ulama tafsir mengatakan 3,000 tentera berkuda berputih, pakaian putih, berlawan dengan Abu Jahal. Tuan-tuan dan puan-puan, ting 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 ting. Ceramah Ustaz Manis mesti ada sound effect. Okey, nak habaq mai kata, ketika mana sebahagian makhluk dan tentera Abu Jahal, kafir Quraisy ditawan, depa tanya orang Islam, wahai tentera Islam, ketika kita berperang Badar dulu, hampa guna tentera mana ni yang semua berbaju serba putih, kuda putih, baju putih? Mana ada, kami tak ada yang seperti yang kau sebutkan. Ada, kami nampak lawan tikam. Sebahagian tentera kami sampai 70 terkorban di Badar. Muslimin dan Muslimat. Dia kata apa? Tak ada. Ringkakan cerita tuan-tuan, rupanya itulah tentera malaikat. Malaikat Allah. Nak bakmai Allah ada tentera. Itulah al-muluk, kerajaan. So jangan cabar kuasa Allah. Walaupun dalam suhu yang sejuk 9 darjah. 9 darjah ketika 10 Januari 2024 telah tercipta dalam sejarah ketika bumi Los Angeles masih lagi winter season. Salah satu petugas kebakaran yang terlibat, fotografer namanya Tommy, yang melaporkan, kami melihat ada segerombolan dan sekumpulan binatang falcon. Falcon ni burung gagak. Dia bawa sticks. Dia kata a group of falcon brings this burning sticks. Dia bawa satu kayu unggun, ranting kayu yang berapi, lepas tu bergeser dengan angin sehingga akan menghasilkan api. Lepas tu Allah datangkan wind, the wind blowing, api yang kuat tuan-tuan, 120 km sejam bertiup, menggerakkan dan menggeselkan antara ranting-ranting, menghasilkan api, terbakar sekelip mata. Sedangkan suhu waktu tuan-tuan 9 degree, musim sejuk, macam mana api boleh terbakar? Tak logik di akal. Itulah tentera-tentera Allah Azza wa Jalla. Jadi tentera Allah ni binatang, burung ababil, kan, yang telah menghancurkan Abraha. Tentera Allah Azza wa Jalla. Jadi semua makhluk ni tentera. Sebab tu muslimin dan muslimat, Sallallahu Alaihi Muhammad, kita kalau nak menganiaya binatang, ingat, nak sepak, nak pijak binatang, itu semua hadza khalqullah, tentera-tentera Allah Azza wa Jalla, yang akan setiap posisi mereka ada tugas dan tanggungjawab. Kan?
Dan hidupnya kidaf ni kadang-kadang bukan disebabkan doa kita ada juga, tapi yang dikuatkan oleh makhluk-makhluk yang ada di sini. Itu penguat kita sebab dia dah tentera-tentera. Jadi makcik balik saya kalau jumpa ulang lalu tepi, jangan buat apa-apa, biar dia lalu. Kalau boleh dia lalu atas kaki, yang tu lagi baik sebenarnya. Sebab doa dia kita boleh hidup ke sini. Nak abang tu tentera. Bila dia lalu je ulak, habaq ya Allah, tentera Allah sampai. Alhamdulillah, sila. Tak apa makcik bagi laluan. Sekali dia ngap, kita ngem. Ini semua Ustaz Panah punya pasal. Okey. Tuan-tuan, cerita sikit tentang Al-Mulk ni, sejarah dia, Asbabun Nuzul, surah yang ke-67 daripada 114 mengikut susunan mazhab daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Mempunyai 30 ayat yang bermaksud kerajaan dan kekuasaan. Tanzil, yakni diturunkan di Mekah ketika Nabi berusia 50 tahun. Maksudnya diambang Al-Isra' wal Mi'raj. Cerita dia ketika Nabi berada di hujung perjuangan Nabi dakwah di Mekah. Dan jiran kepada surah Al-Mulk adalah At-Tahrim sebelumnya dengan Al-Qalam selepasnya. Turun di penghujung perjuangan Nabi di Mekah, surah yang sallallahu alaihi Muhammad, surah yang ke-77 dari 86 surah Makkiyah yang turun di Mekah. Kita bedah sikit, kita tadabbur. Kenapa Allah turunkan surah-surah, tuan-tuan? Ingat ayat ni di mana ada susah, di situ ada surah. Boleh? Cuba ulang. 1, 2, 3. Maksudnya apa? Di mana ada susah, di situ ada surah. Di mana Nabi ada kepayahan, Nabi perlukan oksigen. Oksigen ni maksud saya, kita bila Nabi terlalu penat dalam berdakwah, Nabi perlu rehat. Nabi perlukan bantuan, sokongan. Jadi Allah memberikan ayat-ayat wahyu ni umpama kekuatan, semangat, energi bagi balik pada Nabi. Kan macam kita lawan perang, lawan apa-apa, pertandingan, kita perlukan sokongan. Di sekolah pun kejohanan sukan, sorakan dan sokongan kawan tu, dia boleh memberikan satu energi baru. Dan habis dia ni pusingan lah dah. 1,500, 800 meter. Sallallahu alaihi Muhammad, tiba-tiba kalau ada kawan yang dia main, kalau saya dulu suka jadi AJK yang main lari, kita akan lari dengan kawan kita. Di luar balapan, kan 800 meter, kawan dah pusingan akhir nampak garisan penamat. Kita akan main lari dengan dia di tepi kan. Come on, boleh. Ikmal. Kenapa nama Ikmal? Nampak sangat selalu kalah lalu sekolah. Okey, contoh Ikmal, come on, sikit lagi Ikmal, come on, you can do it. Saya akan belanja nasi Arab, saya janji. Macam tu kita belanja, kita janji nasi Arab, dia ting pecut terus. Bunyi akhirnya akhirnya sampai garisan penamat. Maksudnya apa? Kita perlukan external supports, sokongan luar. Jadi Nabi pun sama, Nabi perlukan support. Nabi ya Allah, tak mampu ya Allah, umat menolak, umat memboikot, macam-macam dah, semua tak kena. Akhirnya Allah turunkan ayat ni. Ayat ni. Bila Allah turunkan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak bakmai Allah ni ada kekuasaan, keberkatan. Sallallahu alaihi Muhammad yang menguasai seluruh kerajaan dan pembalasan, kekuatan yang ada di bumi ini tidak akan mampu mengalahkan. Ingat, selemah-lemah kamu tetap ada Tuhan yang tak pernah melupakan. Jadi nak bakmai tuan-tuan dan puan-puan, maka ayat ini yang menjadi satu motivasi, sama macam Sultan Muhammad Al-Fatih 51 hari lawan perang kepung untuk mengalahkan, menjatuhkan Konstantinopel, tak jatuh-jatuh. Tiba-tiba datang ayat tentang ya ghalib illallah. Walaupun seluruh musuh menghimpunkan kekuatan untuk mengalahkan kamu, tetapi bila Allah kata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun, sambung fayakun. Bila Allah kata kun, jadilah jadi. Bila Allah kata menang, menang. Bila Allah kata manis, okay, nak apa amal kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka bila Allah kata ketika itulah Nabi bila turun ayat ni, Nabi dapat satu kekuatan. Jadi cara cerita dia
30 ayat ni cerita tentang booster, energi, tenaga. Tuan-tuan ibu-ibu ada tak kadang kita bila lemah, sakit urat kan, macam-macam lah kita ni kan, go out, go in, check it out, macam-macam lah kan. Tiba-tiba ada sampai satu ayat, bila kita baca ayat tu, dia main satu perasaan rasa dan dia cepat tui nak bangkit pagi tu. Kadang-kadang ada hari lain kita rasa lemah, tapi bila baca ayat tu kita rasa macam kita kuat. Contoh macam kita rasa kita pernah terluka kan, kita sakit, sallallahu alaihi Muhammad, tiba-tiba kita teringat satu ayat, mungkin kita belajar kat siapa-siapa. Contoh Allah sebut ayat wa idza maridtu fa huwa yashfin, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Dan apabila Allah yang memberi kita sakit, Allah yang mengizinkan kita sakit, dan dia juga yang menyembuhkan. Ingat, maksudnya sakit aku daripada Allah, yang sembuh aku pun daripada Allah. Hanya Allah yang boleh menyembuhkan, dan aku yakin Allah pasti menyembuhkan. Ada orang dia pegang sungguh-sungguh, jadi dia rasa kuat walaupun dia sakit. Jadi ada ayat yang bila kita baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sebab tu tuan-tuan, ayat Quran ni, orang yang jadi imam dia kena tahu maksud, dan dia kena tahu projection vokal dan suara. Yang ni saya sering kali sebut. Ada orang yang tak ramai yang membuat satu eksplorasi tentang dia gabungkan antara teknik suara dan vokal untuk imam tarawih. Kenapa kita pergi tarawih dekat tempat-tempat besar, contoh macam Masjidil Haram, kita boleh terkesan. Ayat yang sama, surah yang sama imam tu baca tempat kita tak rasa apa pun. Nak lagi lena ada lah. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mau tak balik awal? Allahu akbar. Tok bila tempat Allah masalli ala sayyidina Muhammad. Yang sebelah tu gigi pasu tak halah. Orang tempat long bawa gigi pasu. Sebab tu selawat tak dengar halah sebut sallallahu salam alaihi, biar pergi kemas bunyi. Yang dengar ayat lok tu semua halah. Mata pejam. Semangat tu tak cukup balung. Okey? Sebab tu tuan-tuan, macam anak-anak kidah yang jadi imam ni, dia kena faham dan dia kena tahu di mana aku perlu kuatkan suara, di mana perlu aku lembutkan suara, sebab ayat ni ayat tentang kelembutan. Sebab tu dia akan efek pada orang yang mendengarkan, tapi tak semua orang nampak bab ni, ilmu ni. Kan? Sebab tu kadang kita pi dia macam ni tuan-tuan. Ramadan ni saya duk bukanlah memberi teguran, tapi lebih kuranglah. Malam-malam Ramadan kita kadang tak sampai KPI. Kan? Contoh malam pertama semalam saya rasa semalam saya nak sajalah, saya tak ambil kosongkan jadual. Saya nak nak rehat. Sajalah bagi ruang untuk dengan family kan. Belum bertugas di mana-mana. Jadi bila kita pergi saya rasa macam tak sampailah. Dia punya orang kata apa? Rezuk dan rasa tu tak sampai. Feel tu. Dia macam ni. Dia ada satu kategori A, imam fail, PA system lulus. B, PA system lulus, imam fail. C, imam fail, PA system pun fail. Dia cukup package. Okay? Tak dengar apa satu, teman-teman kita duduk belakang kan. Sebab tu kadang punca orang tak mai. Duk salah orang tak mai. Sebenarnya daripada mai aku duk lena, lalai, biar aku semayang di rumah, yang aku PA system aku tip top kot di rumah. Kita tak tahu orang tak mai ni. Dia ada PA system lagi canggih, dia boleh menangis sebab tak main masjid. Ada orang macam tu. Sebab daripada mai aku duk nganga lena kan. Tapi bukan itu punca nak cerita. Yang D ni PA system tip top, imam tip top. Yang ni kita nak cari. So imam ni dia kena cerdik, dia kena itu macam mana nak cerdik? Tanya pada orang yang ada ilmu bab ni, bab suara, teknik vokal, macam mana latihan vokal imam sebelum jadi imam. Dia kena tahu pernafasan dia. Pernafasan tak cukup, lagu pun tak sampai. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya memang tak tahulah, mungkin Allah bagi sedikit ilmu bab ni. Saya sangat nampak bab ni. Sebab tu bila
kadang-kadang adalah malam-malam yang bukanlah kita nak mengangkat, tapi ada satu malam kalau saya bertugas mana pusing belakang, mesti akan nampak mata orang, mesti akan semua akan merah ya. Maksudnya akan sampai benda tu. Maksud orang dapat merasa, kita rasa puas dapat menitiskan. Tuan-tuan, imam ni tugas dia bukan hanya sekadar menjadi berada di hadapan orang. Dia pegang hati orang. Ingat. So bila dia melangkah ke depan, kalau belakang dia 1,000 orang jemaah, 1,000 hati manusia sedang berada di tangan dia. Dia yang menentukan orang belakang tu nak lena atau tidak, teriak atau tidak, di tangan dia. So peranan tu besar. Sebab tu nak bantu imam, sound system. So sound system jangan, tidak kena imam dah tip top macam tadi saya kata, tapi PA system pula tak support. Satu saya jujur, saya buat satu satu statement di sini. Okey, saya kalau orang nak jemput qiyam apa-apalah yang mengimam, saya akan minta tolong snap sound system dulu. Teman-teman, tempat yang kita nak pergi jauh, biarlah orang nampak kita demand ke apa. Memang saya terpaksa demand. Saya demand di segi tu sebab kita nak orang pi tu biar dia boleh dapat sesuatu. Kita nak perform. Tuan-tuan, ayat Quran ni mahal, so jangan buat ceroy. Jangan buat low class. Cara persembahan, alunan, vokal, dia mesti high class. Sebab Quran tu dah memang high class. Barulah orang sampai perasaan dengan high class. Jadi dia balik tidur malam, mimpi-mimpi, imam baca Al-Quran. Dia imam baca tu kita rasa rindu. Sebab tu AJK masjid nak pilih imam Qiyamul, jangan ambil. Jangan main ambil. Dia mesti saring buat kajian. Ustaz ni, vokal ni, biar sampai supaya jemaah kita ni main. Supaya dia dapat sesuatu. Bukan hanya, tak semua, kadang ada setengah imam, tak semua imam yang boleh jadi pimpin imam Qiyamul. Tak semua ustaz. Sebab mungkin Allah tak bagi kelebihan tu. Kalau main duk lena juga, baik kita jangan, dia tak sampai. So saya sangat tegas sebab tu. Nampak suara pun tinggi kan? Sebab kalau tak ada orang nak sebut bab ni, orang akan nampak Islam ni, bagi saya Ramadan berulang macam tu je, tak sampai A+. Kita nak teriak. Saya kalau tanya saya, apa yang makcik nak pada malam-malam Ramadan? Kita nak teriak, tu ya. Kita nak air mata, kita nak kesyahduan, feeling zuk tu sampai. So nak sampai tahap tu, preparation kena ada lah. Tu imam, latihan, sound system, kan? Kalau 20 rakaat, paling-paling dia kena bawa 4 lagu, baru sampai bagi saya lah. Kalau satu lagu pun, satu lagu yang memang deep. Itu kena training. Saya dulu kalau waktu saya bertugas, Allah izin, waktu saya zaman USM, saya bergilir dengan imam Palestin, 10 rakaat, dia 10 rakaat. USM. Sama ada saya ambil awal ataupun dia ambil ujung. Jadi saya akan bincang dengan dia, okay, imam bawa lagu apa? Tu saya partikular bab tu. Supaya orang ada variasi. Ada setengah orang tuan-tuan, dia pakai kasut nak balik lepas 8 rakaat. Ketika tukar lagu masuk ke 10 rakaat, pakai kasut, dia buang kasut, patah balik masuk. Ada sampai tahap macam tu. Maksudnya dia dah rasa terkesan, kita dah pegang, dia dah beli dah jiwa dia. Kan, daripada dia balik duk nganga, baik aku sambung teriak. Kan? Satu lagi situasi, daripada aku terus semayang, daripada lena, baik aku balik. Kan? Ada orang macam tu kan? So, kadang punca daripada kita orang balik awal. Okay? Tapi kalau dah sedap tip-top orang balik juga, itu kita kata Allah tak pilih dia lah. Kan? Tapi kalau kita dah buat tip-top, sallallahu alaihi Muhammad, Allah tak pilih. Tapi kalau daripada awal kita dah tak prepare, kita dah buat lebih kurang, orang balik juga kadang-kadang asbab kita, bukan sebab dia. Okay, so hati-hati. Jadi orang di depan ni, so anak-anak dan adik-adik Kedah ni boleh jadi imam, boleh upgrade bab tu. Panggil ustaz-ustaz buat bengkel, buat kelas tahsin tentang suara, ilmu suara, macam mana pernafasan, tabaqat 1, tabaqat 2, apa contoh lagu yang sesuai dibawa untuk 4 rakaat pertama. Ini jarang dibuat, barulah nampak kelas sikit. Kan bila tengok Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua rasa. Imam mana tu? Lah Kedah ke? Ya Allah, Kedah. Kahwin lagi anak tu, nak bukim menantu. Tengok. Baru semayang 2 rakaat bukim menantu dah.
Makcik Sabang sama makcik baru 2 rakaat, takbir 20. Baru 2 rakaat pergi menantu, bayangkan sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Nak abang mahal tu. Maksudnya dia dah terbeli jiwa dia. Okey. So, sambung cerita surah Al-Muluk ni, Allah turunkan tuan-tuan, dia adalah oksigen bagi Nabi supaya Nabi dapat balik refreshment, kekuatan penyegaran setelah 11 bulan. Jadi kita ni sama juga Ramadan, 11 bulan kita dah down dah. Jadi kita nak minta Ramadan ni upgrade balik. Jadi Nabi tuan-tuan 50 tahun Nabi berdakwah, macam-macam dah Nabi diserang, ditentang. So Nabi perlukan kekuatan, maka turunlah surah Al-Muluk ataupun Al-Muluk ini untuk Allah up balik, Allah refresh balik. So cuma tuan-tuan, Al-Muluk ni kita boleh umpamakan semacam Ramadan lah. Ketika kita dah down 11 bulan, datang Ramadan kuat balik, up balik, nampak balik muka, boleh bangkit balik awal. Okey. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini antara nilai yang ada pada Al-Mulk. Yang terakhir daripada saya, apa nilai yang Allah letak? Tabarak, baraka, berkat, keberkatan, tabaraka. Okey, tuan-tuan, dalam Quran disebut, ada ulama sebahagian pendapat Allah sebut perkataan berkat ni 24 kali. Okey, berkat maksudnya apa? Kebaikan, ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Ada ayat-ayat yang Allah mula dengan pujian. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah. Kan? Ada mula ayat yang Allah mula surah dengan surah pujian juga. Tapi Maha Suci Allah. Contoh dengan contoh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah start dengan Subhana, Maha Suci. Ada start dengan Tabaraka. Jadi starting ni pun dah menggambarkan bahawa Allah sangat pentingkan. Dia panggil salutasi. Salutasi ni apa? Bila kita mulakan ucapan yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Jafri bin Abdul bin Mahmud. Datuk Doktor kau. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, so nak bakmai salutasi ni menggambarkan grade seseorang. Jadi ini kita panggil ayat salutasi. Bagaimana Allah start? Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Keberkatan dan kekuatan bagi Allah. Kekuasaan hanya untuk milik Allah. Dia mula dengan benda-benda yang heavy. Jadi tuan-tuan, dalam hidup manusia ni kita perlu cari cerita tentang keberkatan. Okey, ada beberapa jenis berkat. Satu, berkat pada masa, berkat pada usia, berkat pada tenaga, berkat pada harta, berkat pada dunia. Okey, berkat rezeki, kita biasanya bila sebut berkat mesti nampak rezeki. Padahal tuan-tuan, rezeki ni semualah. Harta, masa, tenaga, ilmu, kawan, sahabat, kan? Dapat kawan sebelah ni, sallallahu alaihi Muhammad, adalah rezeki juga. Okey, dapat jadi menantu ustaz, asalnya khidmat je, tak lebih daripada tu, tapi terkahwin pula, contoh. Tanpa sengaja, okey? Dia panggil TTS, terkahwin tanpa sengaja. Okey. Okey. Berkat masa ni maksudnya apa tuan-tuan? Dalam satu masa ni dia boleh buat banyak benda. Ni sebab tajuk ni baru satu ayat ni punya besar, tajuk ni boleh kita bincang. Okey. Berkat masa ni contoh macam ibu-ibu lah, orang perempuan. Orang perempuan kan orang perempuan lah paling mudah nak ambil. Contoh keberkatan masa ni kalau nak tengok pada, kita boleh tengok pada guru-guru kita. Kan? Dia boleh mengajar kat sini, satgi dia boleh tulis buku. Itu contoh keberkatan masa waktu. Maksudnya dia tak masa dia Allah tak guna untuk dunia. Allah guna sungguh-sungguh dia ni hanya untuk akhirat. Kita tengok, kita penat. Tak kisahlah siapa-siapa kan. Macam saya pun pergi mana orang tengok, ustaz tak penat ke? Ustaz tak penat ke? Soalan tu saya kata tak sesuai dah. 20 tahun dah kita buat kerja ni kan. Memang betul sallallahu alaihi Muhammad. Contoh saya habis sekolah, terus pederai motor letak tinggal di airport. Lepas tu flight. Sampai orang ambil, start tulis program, balik last flight. Kalau saya, sebab saya masih berkhidmat, kalau macam Ustaz Jafri tak apa, freelance kan, boleh stay sana. Saya kalau hari bekerja memang macam tu lah. Kalau nak program di hujung, di luar yang menyebabkan jauh jarak,
Pengen flight, habis program balik last flight. Esok berkhidmat, bekerja seperti biasa. Tanpa punting dan tanpa gagal. Sampai awal pula tu. Nampak tu. Maksudnya, ya Allah, aku ni tidak ada minta apa, cuma aku minta berkat je. Berkat ni kita kuat. Masa orang lain dengan masa kita sama, tapi kita boleh buat banyak benda. Itu. Yang bermanfaat untuk agama. Baru betul. Macam mak-mak kan. Mak ibu-ibu kalau dia goreng ikan, dia goreng ikan belah belakang, lepas tu dia akan pergi dapur, dia akan buat apa? Dia akan pergi ambil dulu kain baju yang spin tak sat, dia akan keluarkan, lepas tu tengok asap panas, dia tinggal sat, ataupun dia pergi sidai kain, sallallahu alaihi Muhammad, lepas tu dia pergi kat ruang tamu, dia akan kibas-kibas, tukar sawang kosyen, dia pergi kat bilik anak, buang sawang, sallallahu alaihi Muhammad, lepas tu tengok spender laki dia, jatuh bawah dia ambil, spender laki dia lipat ikut tulang, letak balik, mai kat dapur, ikan tak hangus. Itu yang dia kata berkat masa tu. Kan? Dia boleh buat dalam berapa benda tu. Tapi kalau orang lelaki, contoh dia goreng telur, dengan telur dia hangus. Dia akan menghabiskan sepenuh usia dia ke depan telur tu. Dia tak boleh buat apa, dia bela. Okey. Nak abang mai kata, itulah keberkatan masa. Kita boleh buat banyak benda untuk agama. Kalau diangkat lagi cerita keberkatan masa ni, contoh yang lebih besar, Sultan Muhammad Al-Fatih. Diangkat usia 19 tahun, dah pegang. Tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih ni, tingkatan 2. Tingkatan 2 bukan jadi imam tarawih. Tingkatan 2 dah pegang gubernur wilayah Wallachia, Romania, Pulau Magnesia, di Georgia, di Turki, di Eropah. Tingkatan 4 dah jadi Sultan Turki. Tingkatan STP stam, satu kerajaan. Sallallahu alaihi Muhammad ambil stam ni 19 tahun, dah pimpin perang. Satu batalion, 250,000 tentera. Nah, abang mai kata, dia boleh takluk buat kerja agama ni dalam satu masa. Macam mana Allah? Macam mana dia handle pengurusan time tu? So macam kita lah kan. So nak cari berkat atau tidak masa, tengok bagaimana kita mengurus masa untuk agama. Jadi cara dia, hang guna masa diri kita ni diinfak untuk agama, confirm akan tersusun indah. Kita akan sempat buat. Tapi kalau banyak benda untuk agama, untuk dunia, kita tak akan sempat ada peluang yang banyak untuk dunia, untuk agama. Sebab tu orang sesibuk mana pun, dia pergi meeting dengan kawan dia, hak meeting tadi tengok dia boleh sempat main kuliah. Padahal tadi meeting yang sama, balik time yang sama, jalan yang sama. Pasal apa hang tak boleh main, aku boleh main. Kita meeting sama tadi kan. So bukan istilah penat, istilah berkat tu Allah tak pilih dia. Jadi Allah bazirkan dia, Allah tak panggil, Allah tak ingatkan dia. Akhirnya tenggelamlah dia dalam keduniaan. Berkat masa, berkat usia ni tuan-tuan, usia ni orang yang usia dia lanjut tapi dia duduk soh depan. Dia yang sampai paling awal berbanding hak paling muda. Dan dia sama juga, ilmu agama dialah yang paling banyak. Dialah jadi menakib usrah. Umur 90. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh mengajar pula kitab kawan-kawan. Ada apa nak habang mai kata kita sampai muka surat belajar tentang haid darah, haid. Yang mengajar pun tak ada haid dah. Tapi dia lah yang paling alim. Gigi kan dah rapat dah sikit. Nak mengajar tentang haid. Maklum ni umur 90. Dia yang paling, duduk di Kedah ni dia paling alim. Bab-bab haid tanya dia. Hak mengaji tu tak ada haid dah. Memang tajuk lain lah. Darah lain lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi nak buat macam mana dia alim bab tu. Sebab apa? Walaupun usianya sampai tak, dia menjadi pakar rujuk lah dalam kalangan persatuan, dia panggil Persatuan Netizen Makcik-makcik se-Malaysia, Sekidaf. Dia yang paling alim. Bismillahirrahmanirrahim. So maksudnya usia dia tidak membatas. Usia bukan penghalang. Usia bukan alasan. Jadi dia tetap. Jadi ada orang yang hentak masuk ke pusat pengajian madrasah ni adalah nak menghabiskan usia kan. Baguslah ada niat macam tu, bagus jugalah. Nak menghabiskan usia
dalam ruang, kita kata dalam bersama dengan orang-orang agama untuk jalan agama kan. Okey, tenaga, berkat tenaga, dia boleh buat tenaga ni macam dia ada tenaga, kita nampak dia penat tapi dia boleh buat je. Maksud tenaga dia sat lagi petang sat lagi dia pergi menyangkui. Ni contoh ayah-ayah tok wan kan. Sallallahu alaihi Muhammad, orang pencin. Pagi sat lagi dia pergi tanam pokok rambutan, malam sat lagi dia pergi mengaji. Dia tetap tak pernah punting. Sesibuk mana pun. Saya tengok tuan-tuan di Masjid Najrin Shah Ipoh. Ada satu pakcik ni, dia ni umur dia 70 lebih dah. Dia ni dekat dalam soft masjid. Masjid ni sampai tanda tempat buat garaj tempat soft. Sebab orang lain tak boleh ambil, dia tak pernah punting. Kalau kenuri kenara, dia sanggup tinggal kenuri tu demi menyelamatkan solat jemaah dia on time on call. Umur 70 lebih dah. Daripada umur sejak dia muda sampai lah. Saya sebut kata pakcik ni, biasa orang macam ni Allah akan buat dia meninggal di tempat tu. Dia akan meninggal di ending dalam masjid. Banyak dah kejadian berlaku ni. Apa yang dia suka, Allah akan ending dia macam tu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi dia bab dunia sampai orang nak buat kenuri ke apa, kan? Orang akan main tanya dia dulu, time ni sesuai tak? Dia yang akan putuskan. Kalau time ni semayang, time apa jangan buat. Orang akan akur, punya hormat pada dia demi menjaga jemaah. Dahsyat tak dahsyat. Ini antara contoh berkat yang kita boleh nampak lah. Dia sangat partikular bab tu. Ada orang yang tak ambil kisah kan, bab kenuri kenara ni, Sallallahu alaihi Muhammad, ada orang hanya azan dia stop sat. Lepas tu dia sambunglah kenuri. Tapi dia ni tak. Kalau bab semayang, dia tuan rumah, dia sanggup tinggal kenuri. Walaupun kenuri dia punya dia dah meletakkan Allah dan agama masjid solat jemaah ni is priority dalam hidup dia. Okey, muslimin dan muslimat. Okey, Sallallahu alaihi Muhammad yang terakhir kot daripada saya, nak abang ramai kata. Okey. So keberkatan juga tadi, berkat harta, berkat dunia, berkat rezeki, berkat harta ni apa yang hak milik kita, yang sebagaimana yang kita belajar, hak milik kita ialah apa yang telah kita korbankan untuk jalan agama, yang kita dah berhabis untuk agama sebenarnya. Itulah hak milik kita. Yang ada pada kita ni, yang ada dalam akaun kita, itu bukan hak kita. Hak kita ni adalah yang telah kita belanjakan pada jalan agama, itu yang disebut sebagai jalan agama. Allah simpan benda yang telah kita infakkan untuk agama, itulah akaun akhirat kita. So kalau tanya, harta kita yang mana? Harta kita ialah apa yang telah kita belanjakan untuk jalan agama. Tapi yang masih ada, itu bukan milik kita. Okey, maksudnya milik siapa? Harta makcik milik siapa sekarang yang ada dalam akaun tu? Untuk saya lah sebenarnya. Yang penting kita tak makan seorang. Bagi ke orang tak apa. Saya pun sama juga. Apa yang ada ni untuk orang lain. Kan? Kenapa Allah tambah gaji? Sebab Allah nak suruh tambah sedekah. Kenapa Allah suruh tambah apa lagi? Bilangan kereta. Allah upgrade kereta supaya Allah nak suruh kita percepat sampai ke tempat ibadah. Macam tu. Kan? Kenapa Allah upgrade beg tangan? Macam tak ada kaitan okay. Maksudnya keduniaan kita ditambah supaya pengakhiratan kita semakin bertambah. Jadi mudah-mudahan itu yang dikatakan berkat yang kita cari dalam bulan Ramadan. Saya kira cukup lah sekadar itu. Boleh jadi ya kan sekat tu. Lapang lah ni. Okay, insyaAllah. Jadi jadilah permulaannya. Allahumma salli ala Muhammad, lebih kurang dah sejam dah. Jadi terima kasih sekali lagi atas undangan, jemputan. Mudah-mudahan kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan. So kita belajar tadi, kita ulang kaji balik. So pertama, cerita tentang apa saja yang kita miliki. Ingat, kita ni hanya mengusahakan saja. Bukan kita yang mencipta, kita dicipta. Hakikatnya semuanya dikembalikan kepada Allah jua. Satu. Yang kedua, dunia ini menjadi tempat dan pentas untuk pertandingan dan ujian. Bagaimana kita perform buat yang terbaik. Untuk agama, kena well perform. Kan? Contoh macam ni, alhamdulillah Allah dah izin dah. Allah izin kita dah upgrade kita punya gelanggang dakwah kita, pentas dakwah. Kan? Kita rasa lain level dia. Jadi itulah, agama memang macam tu. Dia tak boleh cerai-cerai, dia tak boleh buat lebih kurang dalam bab agama. 3. Yang keempat,
carilah berkat dalam hidup, sallallahu alaihi Muhammad, berkat dalam segenap segi yang kita mampu, usia, tenaga, harta. Kan rupanya berkat ni bukan hanya pada rezeki semata-mata, tapi berkat pada setiap apa yang kita boleh korbankan pada jalan agama. Jadi saya kira cukup sekadar itu, insya-Allah. Pun maaf anda ada kekurangan, kecacatan sepanjang perkongsian yang tidak seberapa. Aqul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi Ramadan wa barik lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiban wa du'aan maqbula wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa Ramadan. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa Ramadan. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an wa Ramadan. Walbisna bi khilatil Qur'an wa Ramadan. Warfa' darajatana bi fadilatil Qur'an wa Ramadan. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن والرمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.